Semalam saya telah melihat satu berita yang sangat-sangat menyakitkan hati saya. Bukan saya saja, seluruh warga Islam di Malaysia. Masjid Al-Aqsa telah ditutup oleh negara haram itu. Mendengar berita itu, saya sakit hati melihat rakan-rakan Melayu yang saya kenal di sini sedih. Melihat mereka sedih, orang-orang yang saya anggap sebagai keluarga saya tak tahu apa nak buat. Saya tak tahu apa cara saya patut guna untuk tenangkan mereka. Tetapi saya tetap ambil satu keputusan. Semalam di hadapan kedutaan Amerika, dikelilingi oleh orang-orang Melayu Islam yang saya anggap sebagai keluarga saya telah berjanji depan mereka bahawa saya sanggup pergi ke Gaza lawan menentang negara haram itu atas nama peri kemanusiaan. Saya telah janji semalam. Saya fahami perasaan anda. Perkataan tutup Al-Aqsa telah sakitkan hati anda semua. Dan saya juga nampak segelintir makcik-makcik telah menitiskan air mata mereka semalam. Saya nampak. Saya faham sangat. Saya seorang saja tidak boleh hentikan air mata anda. Dan saya tidak boleh hapuskan negara haram itu. Tetapi saya ada harapan yang sangat tinggi dengan perkataan yang saya ucap. Saya bersama anda. I'm there for you in this fight. Perkataan-perkataan ini akan menenangkan hati anda. Sekarang, saya ada satu soalan kepada segelintir orang-orang Melayu Islam di luar sana. Perkataan tutup Al-Aqsa pun anda tak boleh terima. Betul kan? Bagaimana anda sanggup keluarkan satu kenyataan iaitu roboh tempat ibadat penganut Hindu di Malaysia? Anda tak fikir ke? Tak terlintas dalam fikiran anda ke bahawa perkataan itu boleh menyakitkan hati penganut Hindu di Malaysia? Okeylah, saya tak nak libatkan penganut-penganut Hindu yang lain. Sekarang tentang diri saya. Libatkan diri saya. Anda tak fikir ke kenyataan anda akan menyakitkan hati seorang lelaki yang bukan beragama Islam yang telah berjanji semalam untuk pergi ke Gaza, sanggup mati untuk anda. Anda semua tak tahu ke dunia ini, di dalam dunia ini ada beberapa kumpulan, 2-3 kumpulan yang berpegang teguh dengan agama mereka sendiri. Dan ada satu kumpulan yang selalu mengatakan tak ada agama, mereka bukan beragama. Yang mengejutkan ialah kumpulan yang selalu mengatakan diri mereka bukan beragama, saya tak pernah dengar mereka pergi roboh tempat ibadat agama lain. Yang pergi roboh tempat ibadat orang lain ialah kumpulan-kumpulan puak-puak yang mengagungkan agama mereka sendiri. Mereka lah yang sibuk sekarang pergi roboh tempat ibadat orang lain. So anda nilailah sekarang siapa manusia, siapa binatang. Akhir sekali, kepada puak-puak yang nak sangat pergi roboh tempat ibadat orang lain, saya ada satu soalan. Dalam diri anda sahaja yang mengalir itu darah ke? Yang lain semua sos tomato yang mengalir dalam diri mereka. Tolonglah, saya merayulah, kita semua keluarga satu Malaysia.